KPJ Healthcare Berhad terus menunjukkan ketahanan operasinya pada suku ketiga 2025 dengan momentum pesakit yang semakin pulih dan strategi pertumbuhan lebih mampan. 3 firma penyelidikan menilai hala tuju KPJ Healthcare menuju tahun keuangan 2026 semakin positif meskipun berdepan tekanan daripada pihak pembayar dan penurunan kadar penghunian katil. Operasi 3Q25 kekal mantap dengan keuntungan teras naik 9% tahun ke tahun seiring jangkaan, walaupun ada tekanan daripada syarikat insurans yang menjejaskan volume pesakit dimasukkan. Sebagai tindak balas, KPJ Healthcare akan memperlahankan penambahan katil baharu dan hanya menambah kapasiti di hospital yang mencapai kadar optimum 75% penghunian. Dengan jangkaan peningkatan margin dan pertumbuhan tahunan 24% sehingga FY27, serta potensi lonjakan pelancongan perubatan menjelang Tahun Melawat Malaysia 2026, KPJ Healthcare diyakini berada di landasan kukuh. Maybank Investment Bank mengekalkan saranan beli dengan harga sasaran RM3 sesaham, sambil menambah bahawa trend teknikal KPJ Healthcare masih dalam aliran menaik yang wajar diberi perhatian oleh para pelabur.